Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Okey, hari ni kita nak tukar bateri kereta expander ni. Kita nak tukar kepada bateri Nanex. Okey. Untuk kereta expander ni dia memadai untuk pakai 12 volt 20 Ah. Dia saiz sama je, NS40. Okey. Tapi dia ada pilihan. Kalau kita nak up dia punya capacity, kita boleh pakai yang 12 volt 30 tapi sesiapa yang nak pakai 12 volt 30 ni, bagi sesiapa yang ada pakai sound system, yang pakai amp, lepas tu pakai dashcam yang 24 hours punya recording, so boleh pakai 12 volt 30 Okey. Okey, untuk kereta expander ni, dia punya tray dekat bawah ni memang saiz dia NS40 atau M42L punya saiz lah. Jadi kalau sesiapa yang kalau pakai bateri lead acid biasa, dia orang nak pakai kapasiti lebih besar, dia orang terpaksa pakai yang saiz NS60. Dia orang kena tukar tray ni. Tapi kalau berbanding dengan bateri Nanex, dia cuma perlu tukar pada 1230 saiz yang sama. Tray tak payah tukar. Okey. Satu lagi kebaikan untuk bateri Nanex ni, dia punya warranty adalah 3 tahun warranty. Dan juga dia punya life cycle dalam 3 ke 5 tahun. Dan lagi satu, dia punya terminal ni, kalau kita tengok, terminal dia menggunakan copper, tembaga. Berbanding dengan bateri lead acid biasa ni, dia cuma pakai timah. Jadi timah ni dia senang terhakis. Berbeza dengan bateri Nanex ni, dia menggunakan copper, tembaga. So dia punya ketahanan 8 kali lebih baik daripada timah. Okey, untuk expander ni kita cuma pakai 12 volt 20 je. Sebab dia tak ada pakai sound system ataupun amp yang tinggi, dan juga tak ada pakai CCTV dashcam 24 hours. So 12 volt 20 dah memadai untuk kereta expander biasa ni lah, standard. Okey, kita akan on engine dulu, baru kita pasang supaya setting kat dalam tu tak reset. Okey, kalau kita buka bateri ni semasa engine on, kita pertama sekali kita kena buka negatif dulu, baru kita buka positif. Bila nak pasang, kita akan pasang positif dulu, baru kita pasang negatif balik. Okey, sekarang kita dah buka negatif, kita dah buka positif. Kita boleh masukkan bateri yang baru. Oh, berat Bateri ni cuma 2.9 kilo je. Sangat ringan. Okey. Okey, nampak tak tray tu dia cuma muat untuk bateri NS40. Kalau siapa yang pakai bateri biasa nak upgrade dia punya capacity, kena tukar tray dia lebih besar sikit. Okey. Ni kalau kita pakai Nanex tak perlu tukar tray, pakai je bateri 1230 yang sama saiz dia. Nampak? Okey, so sekarang ni kita pasang positif dulu. Okay, kemudian baru kita pasang negatif. Okey. Okey, last sekali kita pasang dia punya bracket lah. Supaya dia tak bergerak. Bateri ni dia sangat ringan, so dia kena ikat dia cantik lah. Dia tak berat macam bateri NS40 biasa. NS40 biasa dia punya berat dalam dekat 9 kilo lah, 8 ke 9 kilo. Yang ni 2.9 kilo je. Okey, sekarang kita dah siap pasang bracket dia, dan lepas ni kita boleh try lah. Okey, bateri Nanex ni 3 tahun warranty, 3 ke 5 tahun life cycle, dan juga menggunakan copper. So dia 2 kali ke 3 kali lebih baik daripada lead acid biasa. Kita akan start engine kita expander ni Okey, bagi sesiapa yang nak mendapatkan bateri 12 volt 20 ni, ataupun apa-apa jenis bateri pun, boleh PM saya ataupun boleh Roger saya lah. Saya akan sertakan saya punya detail dekat komen nanti. Okey. Kereta-kereta Myvi ke, Azia ke, Saga ke, memang pakai saiz ni. Bagi kereta-kereta yang pakai saiz lain pun kita ada juga, just message saya. Okey, terima kasih.